Sekarang ni kita telah mendapat kehadiran daripada pelakon popular iaitu Johan Asyari. Apa khabar Johan? Baik, Alhamdulillah, sihat. Okey Johan, dan juga Lana. Okey, sekarang ni timbul kan dekat blog dan juga dekat surat khabar yang mengatakan tentang hubungan Lana dan juga Johan. Apa pun yang Johan nak ucapkan tahniah pertama kali kepada Johan dan juga Lana. Okay. Alhamdulillah, doa yang terbaik untuk kami. Alhamdulillah, doa yang baik-baik untuk kami semua. Mudah-mudahan hasrat kami ni benar-benar lah. Mudah-mudahan Allah setuju. Mudah-mudahan ada jodoh antara kami, insyaAllah. Apa sebenarnya kelebihan ataupun keistimewaan Johan di mata Lana? Johan ni sangat-sangat first impression I tengok Johan, dia sangat pemalu. Nombor dua, bila dia dah approach tu, dia ni kelakar orangnya sebenarnya. Betul, dia ceria. Tapi bila kena hati isi daripada hari ke hari, kena isi hati dia seorang gentleman. Gentleman, dia seorang yang berani. Dia jenis yang macam kalau I nak benda tu, I nak. Dia macam tu. Dia tak nak fikir macam tak nak lah. Satu dia jenis yang orang kata outspoken. Jarang jumpa lelaki macam ni. Yang paling penting dia sangat-sangat gentleman. Dia nak kawan dengan orang tu, dia cakap betul-betul. I nak macam ni. Dia very terang dia cakap. Dia tak ada sembunyi. Itu dah dia. Yang terang tu buat cair. Dia ikhlas, sincere. Yang sincerity dia buat cair. Okay, so Johan pula, apa yang buatkan Johan rasa macam okay, that's it, Lana Nordin tu aku nak lamar dia? Love at the first sight, actually. Wow. And after that, lepas ice breaking, saya nampak dia memang ketulusan hati dia tu tak dapat dinilai lah. Memang sangat tulus lah hati dia. Perubahan dia dan dia cakap dia buat. Dia cakap dia buat. Itu yang saya rasa, wow. Rugi kalau saya lepaskan wanita seindah ini. Itu je.